las. Ya. Sehingga nasi sisa lek. Tadi mau lihat juga. Menyokahkan yang tulis berarti uronyo berarti dia menerima body. Sode body. Yang baik apa nan las. Jadi nyo putra yang kata tulis. Ini yang orang dia tu. Lai tham nam tham. Ayo bang. Kali kah. Kali kah. Apa kali kah orang? Lah nyan long tak apa payang galak Tuhan ayung long. Di long ada lodi pak, lah lodi. Tak ulah le, cepat pra boleh nyolas. Mengalah ngelah teman. Nan dia boleh lah nyan nan kelong. Baru long dawa urang karaya tadi. Jika pegawai kah bengkel orang nyopat boleh kah maju jaya dah. Hukum Madura. Long ada di nom nyokat kacet tak boleh hak ele pumpuk macet. Wapai mau dibek tu kek, tok pek. Pakai serai kah orang kafe tu. Kak anggap lu juga pukul kah. Kali aku pegah bagi cik, pek tak boleh lah nom kah pegah dalam sama lah nom ngelung ke. Pek kah kubrok-kubrok nan long. Di long lah bodi. Anjir kah pegah lah. Body dia je. Pek kah pegah lah. Haji kah boleh long kah ulah kau. Kau pek tu ha. Bicara sikit ni kan kita bicara sikit. Lang bukan betul tak apa lah nong dan dulu. Nyan lang bekelong ah. Tak betul long kat long yang bekil ni ba kai cok ni. Bukan kah? Oh yang bukan. Saya tak ulang tahu long ulu yang mana ya, yang mana hayap berapa lu. Tapi long anak perlu buat apa yang penting lambat nak boleh lah. Itu salah nak betul. Apa yang salah mai long hanya buat bukan dekat long. Dia yang baik duit nan las. Masalah lain kode atau lem atau menerima body sana. Yang baik pakai las. Yang hak mendelong mam. Long nak dia mele buat buka urusan tadi tak. Buka urusan likah orang. Lo pada ni kalau budak lo nak perlu batin kontrol. Kan? Betul long dom thay lah nak tulis lah hanya di. Yut. Lang baik kat tulis lah nom. Lah body. Nampak tapi benar bukan lah kena lah pokok. Baik kalah body. Yang baik. Ni sebetulnya hanya nak kaya. Iban hanjut. Bagus kau. Tak boleh. Kan? Jadi nak pegang. Wah, aku pegah 3 keluarga bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Kalau dah le. Pegang di bawah ngelah. Bapak kecil kalau aku pegah. Aku pegah lo. Betul. Ibu muka Madurang. Okey, pegah. Alin bang galak kena. Alih anak kau. Yang sewa lah lo.